Kualiti atau kuantiti, dua-dua guys. Sebab tu aku nak 26 orang anak. Masyarakat kita loser. Parents zaman sekarang mostly loser. Korang semua loser. Korang nak anak 2 orang. The fuck, macam bodoh. Kahwin anak berapa? Nak 2 je. Fuck, anak 2. Bodoh anak 2. Natang benda kahwin nak anak 2. 26 lah. Kenapa nak 2? Tapi bang, ekonomi sekarang mahal. Harga beras mahal. The fuck. Cakap je lah kau miskin, senang. Saya tak nak banyak anak sebab saya miskin and saya tak mampu untuk kaya. Mengaku. Yang tu aku okey. Jangan bagi alasan kita perlukan kualiti, kita tak perlukan kuantiti. Macam bodoh. Cakap je lah kau miskin and kau tak mampu handle pressure sebab kau little bitch. Bila ada anak banyak, ada banyak pressure. Kau tak mampu. Kau ni lelaki yang bila ada banyak pressure, kau jatuh. Kau hancur. Tak boleh anak banyak. Tak mampu nak handle. Beras mahal. Of course lah gaji kau 2,500. Takkan kau nak ada 26 orang anak. Aku nak kaya guys. Bila kau kaya, boleh tak nak ada banyak anak? Boleh lah. Lepas tu pala bana kau. Anak bukan mahal pun. Siapa kata anak tu mahal? B40. Untuk B40 semua benda mahal. Martabak yang harga RM8 pun mahal. Mahalnya martabak RM8. The fuck? Anak kau makan apa bodoh? Anak makan nasi. Dia bukan makan diesel. Of course lah bila kau miskin, semua benda mahal. Anak mahal, education mahal, martabak mahal. Sebab kau miskin. Bukan masalah mahal sekarang, masalah kau miskin. Untuk paid review, kalau korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je account ni, DMA Islam.